Pemilik Johor Darul Tazim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim memberi pandangan bahawa masih mempunyai masa untuk bubarkan Liga. Perkara itu disuarakan Tunku Ismail dalam satu ucapan di laman ke-10 dengan turut memaparkan sejarah pemenang Liga Super dari 2004 sehingga 2025. Masih ada masa lagi untuk bubar Liga. Boycott beramai-ramai. Tunjuk kepada dunia mentaliti bola sepak Malaysia, coret Tunku Ismail di laman ke-10. Dalam foto yang turut dimuat naik Tunku Ismail, turut terlihat logo JDT yang disembunyikan sebagai juara Liga Super 2025-2026. Untuk rekod, selepas dijenamakan semula pada 2013, JDT merupakan juara Liga Super sejak 2014 sehingga musim terbaru iaitu 2024-2025. Menjelang musim baharu, beberapa pasukan dikatakan berdepan masalah keuangan, malah ada pasukan yang hampir pasti tidak beraksi. Pemain pertahanan Harimau Malaya, Dion Coles, dilaporkan berada dalam radar kelab J1 League, Cerezo Osaka. Ball Thai melaporkan kelab Jepun itu mengadakan perbincangan dengan pemain berusia 28 tahun itu. Ini kerana Coles mempunyai baki kontrak sehingga 30 Jun ini. Selepas tarikh tersebut, beliau akan menjadi ejen bebas dan mampu berunding dengan mana-mana kelab yang berminat. Sekiranya perpindahan ini dimuktamadkan, Coles bakal kembali bekerjasama dengan bekas jurulatih Sanda Katleh, Athar Papas. Jurulatih Australia itu kini melatih Cerezo selepas meninggalkan Buriram pada Mac 2024. Coles dijangka bersaing dengan Takumi Nakamura dan Hayato Okuda untuk slot bek kanan Cerezo. Selain bek kanan, beliau juga mampu beraksi sebagai bek tengah. Musim 2024-25 menyaksikan Coles merekodkan 50 penampilan, 4 gol dan 9 bantuan gol untuk Buriram. Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim, JDT, telah didenda sebanyak 103,000 RM oleh Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC. Menurut perkongsian oleh laman ASEAN Football, JDT telah didenda berjumlah $24,000 Amerika iaitu sekitar RM103,089 gara-gara tindakan penyokong ketika aksi AFC Champions League Elite menentang Buriram United lalu. AFC telah mengenakan denda sebanyak $24,000 Amerika ke atas JDT susulan tingkah laku tidak wajar oleh penyokong semasa aksi kedua pusingan 16 AFC Champions League Elite 2024-25 menentang Buriram United pada 11 Mac lalu, lapor laman ASEAN Football. Sebelum ini, pertemuan membabitkan JDT vs Buriram United dalam saingan akli telah dicemari dengan insiden penonton yang membaling botol ke dalam padang akibat tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil.